Ini aku nak test spoon micro spoon daripada Kasking. Yang ni bukan lah, ni aku yang lama punya. Dia ada 5 pieces. Satu ni aku dah sangkut dah. Jom kita tengok ikan apa yang makan spoon ni. Let's go. Sebelum tu aku menggunakan setup daripada Kasking Rode Kasking Max Steel. Reel menggunakan Kasking Valiant Eagle Pro BFS punya setup Jom kita cuba tengok macam mana. Ok, kita test baling gewang seberat 2 gram. Oh jauh sampai je sana. Padu padu ni. Balik gini ya geng. Dah jauh. Kalau korang berminat nak cari reel di BFS, boleh tekan di beg kuning. Padu geng. Oh, strike. Alhamdulillah. Strike. Strike menggunakan spoon daripada Kasking. Setup pun Kasking Rode Kasking. Sebarau hanya. Jumpa juga dia ini. Kalau korang berminat nak dapatkan satu set ni, korang boleh tekan di beg kuning Kalau korang berminat nak dapatkan spool sebarau ni daripada Kasking, boleh tekan di beg kuning. Satu kotak ada 5 pieces. Kalau korang nak cari spoon daripada Kasking, korang boleh tekan di beg kuning. Memang syahdu. Yang ni aku guna 2 gram punya. Mantap. Diketuk lekak. Dia balik ni kena jatuh. Aduh. Makan gak masuk kita ready. Belok. Cuma duduk dekat tu. Oh, nampak ikan. Sao rồi, sống này. Không ada. Hehehe. Oh, main-main noh. Pak loko. Main-main noh. Dia SPG aku hanya geng. Plastik. Wih, sikit lagi.
Dah. Lulus. Strike menggunakan Sawadi Gecko. Kalau korang nak cari umpan ni, cek di beg kuning. Jaranglah kumpau pakai umpan ni. Okay, let's go. Kita cari lagi. Ada baris je. Akak, ada. Mana memang ikut mengundur Makan isai. Oh, balik gini. Kejut aku. Ada tak dia ni. Dia macam celah gitu ni. Lain pun banyak ke sana. Tak mau cekik diri ya tak. Boleh lagi. Gak. Allah. 2 ekor geng, 2 ekor. Dua. Seko lagi, seko pula lagi. 2 ekor lagi tak? Tapi bukti. Kecek tak ada video tak percaya. Tahu.